Ini 5 smartphone bajet bawah 1500 yang berbaloi korang beli sekarang. Yang pertama, Honor 400 Lite. Ini smartphone bawah 1500 dengan kamera terbaik. Untuk kamera terbaik dalam bajet, Honor 400 Lite memang antara yang terbaik dan paling berbaloi. Dia datang dengan 108MP kamera utama dan 5MP kamera ultra wide. Siap sekali dengan AI camera button dan zoom control. Kualiti gambar memang nice dan sharp. Kalau korang suka ambil gambar makanan, travel atau buat short content, korang boleh consider Honor 400 Lite. Yang kedua, Nothing Phone 3A. Yes, phone ni bukanlah phone bajet bawah 1500, tapi ada kedai yang offer bawah 1500, especially kedai yang warna oranye tu. And siri A dari Nothing Phone ni memang siri phone mid-range dari diorang. Nothing Phone 3A ni memang lain daripada yang lain. Design dia memang stand out. Kamera dia pun not bad. Dia bagi triple kamera, 50MP wide, 50MP telephoto dan 8MP ultra wide. Kalau korang nak phone yang unik dan merasai sendiri Nothing OS yang clean, ini phone untuk korang. Yang ketiga, Poco X7 Pro. Ini smartphone bajet bawah 1500 terbaik untuk gaming. Poco X7 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra, memang chipset yang sesuai untuk gaming. Chipset ni juga direka untuk power efficient dan dia ada juga liquid cool technology 4.0 untuk mengelakkan phone ni overheat. Bateri dia bagi 6000 mAh dengan 90W fast charging. Selain tu, phone ni juga support ray tracing, jadi dia boleh enhance lagi grafik games korang. Kalau korang gamer sejati, ni phone gaming bajet terbaik untuk korang. Yang keempat, Nubia Flip 5G. Ini phone lipat harga bajet yang korang boleh dapat sekarang. Phone ni sebenarnya rilis tahun 2024 dan dia punya normal price above 1500. Tapi sama macam Nothing Phone 3A, ada beberapa kedai yang offer bawah 1500. Nubia Flip ni tak sepower flagship foldables, tapi untuk entry level flip experience, ini yang paling murah dekat pasaran sekarang. Cuma kamera dia kualiti biasa-biasa je, so jangan expect lebih-lebih. Sebenarnya Nubia Flip ni dah rilis Flip 2 tengah tahun ni. Tapi kalau korang nak rasa guna telefon flip tanpa spend terlalu banyak, korang boleh consider phone ni. Yang kelima dan terakhir, Realme 15 5G. Ini smartphone bajet bawah 1500 terbaik secara keseluruhan. Phone ni menawarkan bateri sebesar 7000 mAh yang menyokong pengecasan pantas 80W. Dia punya skrin menggunakan OLED dengan sokongan sehingga 144Hz refresh rate, peak brightness 4500 nits dan juga chipset MediaTek Dimensity 7300 Plus yang seimbang untuk daily use. Selain tu, phone ni juga mempunyai kamera yang versatile, 50MP wide dan 8MP ultra wide. Kamera depan pula dia bagi 50MP wide. Dari segi ketahanan, phone ni mempunyai rating IP68 dan 69 dan juga military standard 810H. Jadi phone ni memang tahan lasak. Secara keseluruhan dari segi harga dan spek, Realme 15 5G ni memang betul-betul berbaloi. Kalau korang setuju dengan senarai ni, boleh komen di ruangan komen.